kucingku. Salam semua sahabat pencinta kucing. Alhamdulillah saya masih lagi hidup, jadi dapat share video perkongsian terbaru ini. Kali ini macam biasa saya nak cerita satu lagi benda yang amat penting yang seharusnya diketahui oleh pencinta kucing. Dan bila anda faham, anda tak akan lagi memberi kucing ubat cacing kucing vet. Jadi kalau mana ada alternatif lain secara semula jadi yang lebih selamat, yang mana saya akan ceritakan nanti. Jadi pastikan anda tengok video ni sampai habis. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan semua, sebagai seorang pencinta kucing, mestilah anda ada menyertai atau join grup-grup kucing di Facebook, di WhatsApp, YouTube dan sebagainya. Dan tidak dapat tidak, mesti banyak kali anda dihantui dengan hantaran atau komen pada hantaran tentang kucing-kucing yang dari aktif dan sihat menjadi monyok, cirik-birik dan sebagainya selepas diberikan ubat cacing kucing vet. Dan begitu juga sepanjang saya berada di YouTube ini, sering kali ada yang komen selepas kucing dia dibagi ubat cacing kucing vet, kucing monyok atau cirik-birik atau sakit sampai berminggu, dan bahkan ada yang mati lepas tu. Dan mungkin kucing anda sendiri juga pernah mengalaminya, bukan sekadar membaca luahan orang lain sahaja di media-media sosial. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan semua, apa benda ini? Apakah ini? Dan inilah yang dipanggil sebagai side effect atau kesan sampingan yang akan berlaku kepada kucing yang diberikan ubat cacing kucing vet. Dan kalau sahabat merujuk kepada doktor vet, tentulah ia akan mengatakan ianya sementara sahaja dan jangan bimbang, katanya. Jadi baguskah kucing sakit walaupun sementara dan dia monyok atau cirik merata-rata? Dan apa jaminan ianya sementara dan tidak boleh menjadi berlanjutan, terutamanya jika kucing itu masih lagi kecil dan sistem imun tidak kuat. Jadi tak pelik pun kalau kucing mati lepas tu. Hakikatnya sakit sementara ke sakit lama ke, semuanya tak bagus. Dan di sini saya akan ceritakan segalanya dengan lebih saintifik sedikit, supaya kalau orang tanya ke sebagainya, sahabat semua bolehlah jawab dengan saintifik sedikit, biar diorang faham juga, bukan sekadar sahabat cakap ubat cacing kucing vet tak elok macam tu saja. Dan pendek cerita, ubatan sintetik yang dibuat manusia ini adalah 99% akan ada kesan sampingan dan tidak biocompatible atau bioserasi dengan tubuh kucing. Sama ada boleh dilihat pada jangka masa pendek seperti monyok tu biasalah, cirik-birik, atau pada jangka masa panjang seperti rosak buah pinggang, masalah hati dan sebagainya. Dan mesti ada yang mengatakan bahawa ubatan dari daun rumput tak semestinya selamat. Dan memanglah semua benda pun bahaya kalau tiada ilmu. Kalau anda makan nasi 2 periuk sekali makan pun bahaya juga, walaupun nasi tu tak bahaya. Jadi kalau macam tu, apakah bezanya dengan ubat vet, ubat semula jadi ini? Jadi kalau anda nak tahu bezanya antara ubat semula jadi dengan ubat vet sintetik, maka silalah tengok video ni sampai habis. Kenapa saya buat video ni dan saya tak sarankan anda
menggunakan ubat wet kecuali kalau terpaksa. Jadi sahabat, cara mudah nak faham macam ni saja cara mudahnya. Nanti saya cerita secara saintifik pula, tapi sekarang saya nak cerita cara mudah faham dahulu, yang mana sahabat semua tak perlu masuk universiti pun nak faham, tapi hanya perlu menggunakan logik akal saja. Jadi antara kucing, ubat semula jadi dari herba daun rumput dan ubat wet. Manakah yang wujud dahulu? Pastilah anda menjawab ubat kucing dan ubat dari daun rumput herba yang wujud terlebih dahulu selepas diciptakan oleh Yang Maha Esa tentulah. Ubat wet moden ni baru sahaja dibuat oleh syarikat Big Pharma. Dan setiap penyakit tu kalau kita orang Islam terutamanya wajib percaya bahawa setiap penyakit ada ubat dia. Sebab Allah Sang Pencipta sendiri kata setiap penyakit ada ubat dia, melainkan ubat nak merawat atau menghalang kematian. Jadi sebelum ubat moden wet ni wujud, setiap penyakit sudah ada ubatnya, yang mana tentulah dari sumber semula jadi. Pohon-pohon apa semua ya. Jadi tidak perlulah dihairankan macam mana pembela kucing pada zaman dahulu merawat kucing dia, walaupun tidak wujud klinik kucing seperti sekarang. Hakikatnya orang zaman dulu pun rawat kucing dia elok-elok saja kucing dia dengan bahan semula jadi dan dari daun rumput tanpa ubat sintetik moden dari wet macam sekarang ini. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun dengan ubat semula jadi ini, bahkan ianya lebih baik lagi dari ubat wet sintetik yang nanti saya akan cerita secara lebih lanjut lagi kenapa ubat semula jadi dari daun rumput ini lebih baik dari ubat sintetik. Tapi di zaman moden ni nak buat macam mana? Sistem perubatan itu hanya mengajarkan untuk merawat kucing menggunakan ubat sintetik Big Pharma sahaja. Baik sahabat, seperti dijanjikan, sekarang saya nak cerita dari segi saintifik pula kenapa kita perlu elakkan ubat sintetik untuk kucing. Apatah lagi jika kucing bukan mengalami penyakit berat dan sekadar hanya kecacingan sebagai contohnya. Dalam video kali ini saya tajuk tentang kecacingan sebagai contohnya. Dan kali ini saya nak cerita tentang ubat cacing kucing sintetik sebagai contoh. Kenapa ianya menyebabkan kesan sampingan kepada kucing dan tidak seperti ubat semula jadi yang nanti saya akan ceritakan. Jadi, pertama sekali sahabat-sahabat yang dimuliakan semua. Pertama sekali ubat cacing sintetik ini ataupun buatan ini yang orang buat di dalam lab tu, dia sebelum ni dia tidak wujud dalam alam ni, dia tidak wujud tapi saintis dia buat. Itu maksud ubat sintetik. Pertama sekali ubat cacing sintetik ini dia tidak mengambil kira keadaan selepas cacing mati dibunuh. Kerjanya hanya bunuh cacing sahaja, itu sahaja kerjanya. Sedangkan selepas cacing mati, jenazah cacing mengeluarkan toksin, dan toksin inilah yang menyebabkan kucing sakit, monyok, cirit-birit dan sebagainya. Tapi ini tidak akan berlaku pada ubat semula jadi seperti daun semalu. Sebab dengan daun semalu, cacing bukan sekadar dibunuh, akan tetapi toksin daripada sisa cacing yang mati dan kesan buruknya akan dibuang dan dihalang oleh beratus-ratus sebatik yang bioaktif yang terkandung dalam daun semalu. Dengan kata lain, daun semalu mempunyai fungsi semak dan imbang yang tidak akan pernah ada dalam ubat sintetik buatan manusia seperti ubat wet tersebut, yang hanya mempunyai fungsi bunuh cacing sahaja dan tidak ada check and balance. Dia bunuh cacing, lepas tu dia tinggal macam tu sahaja. Itulah masalahnya. Jadi dengan daun semalu ini, pertamanya dia akan bunuh cacing. Kemudian bukan itu sahaja.
pada masa yang sama dia akan memodulasikan sistem imun kucing supaya lebih kuat dan dapat membuang toksin itu dan menghalang ianya dari menyebabkan kucing sakit seperti monyok, cerit-birit dan sebagainya. Dan anda jangan terkejut jika saya katakan bahawa daun semalu ini mempunyai sekurang-kurangnya 25 jenis kesan berubat atau disebut dalam bahasa saintifiknya sebagai pharmacological effect. Atau dengan bahasa yang lagi mudah, bahasa kampung ni, paling kurang ada 25 jenis ubat dalam satu daun semalu itu. Ada 25 jenis ubat dalam satu daun semalu itu yang pada masa yang sama tidak ada apa yang dikatakan sebagai drug interaction seperti mana yang kita dapat lihat pada ubatan vet yang tidak boleh dirojak-rojak sembarangan. Jadi itulah betapa hebatnya tumbuhan semula jadi yang Allah buat ni, bukan sia-sia. Jadi proses semak dan imbang yang sempurna dapat dilakukan kepada tubuh kucing, maka tiadalah kesan sampingan seperti kucing monyok, cerit-birit dan sebagainya. Tak sempat nak kucing ada kesan sampingan, dia dah ada sistem mekanisme semak dan imbang tersebut dia berlaku. Jadi sebab itulah saya sering sebut bahawa ubatan alami ini adalah berkali ganda lebih baik daripada ubatan sintetik. Dan sebab itu juga dengan hanya daun semalu, pelbagai penyakit kucing boleh dirawat dan bukan hanya bunuh cacing saja, tapi boleh merawat piometra, selsema, kucing demam, kucing ada infection, kucing sakit tekak, kucing luka dan lain-lain lagi lah seperti yang saya telah banyak kongsikan dalam video-video saya yang lepas. Pun begitu dia ada cara dan dos dia lah. Nak merawat pun tak bolehlah sembarangan juga diberi kat kucing. Dia ada dos dia, ada cara dia, sebagaimana ubat wet pun ada cara dan dos dia. Jadi janganlah kita fitnah ubatan alami ini sebagai bahaya, tak berkesan dan sebagainya. Sebagaimana diajarkan keilmuan perubatan moden sebab syarikat Big Pharma nak menjual ubat. Alangkah baiknya jika perubatan alami ini digunakan di klinik-klinik kucing. Tapi nak buat macam mana, doktor-doktor kucing pun terpaksa menggunakan ubat yang dijual oleh Big Pharma sebab yang membuat ubat itu adalah Big Pharma, bukan doktor kucing. Doktor kucing hanya merawat mengikut ubat yang dihasilkan oleh Big Pharma sahaja. Dan kalau kucing boleh baik dengan air daun rumput sahaja yang mudah didapatkan di semak samun mana, syarikat pembuat ubat Big Pharma tak dapat cari makan lah sebab nilai bisnes pharmaceutical ni beratus bilion hanya untuk haiwan sahaja. Itu belum kira manusia. Dan mereka menjual ubat kucing yang ada kesan sampingan. Lepas tu bila kucing kena kesan sampingan macam cerit-birit atau monyok, orang akan beli lagi ubat untuk merawat kesan sampingan tersebut. Jadi macam mana tak kaya raya Big Pharma ini? Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, punca kenapa ianya menyebabkan kesan sampingan kepada kucing yang menyebabkan kucing sakit adalah kerana ianya mengganggu perut dan usus kucing. Dia simple saja. Formula dia macam ni. Dia simple saja. Formula dia adalah apabila kucing makan sihat, perut akan sihat. Bila perut sihat, tubuh badan semuanya akan sihat. Tapi bila perut ada masalah disebabkan makan benda yang tak sepatutnya, tubuh badan akan tak sihat lah. Itu dia punya formula. Basic asas. Dan pada setiap benda hidup yang ada perut, ianya terkandung struktur sel yang dipanggil sebagai tubulin. Cacing ada, kucing ada dan manusia pun tentulah ada. Dan masalah dia, ubat cacing sintetik vet ni
mekanisme utamanya adalah dengan menyerang tubulin ni pada cacing. Dan masalahnya, ubat ni dia tidak begitu spesifik. Dia bukan macam peluru berpandu yang hanya cari sasaran tepat tanpa terkena sekeliling. Dia bukan macam tu. Jadi bila ubat ini menyerang tubulin cacing, dia juga boleh mengganggu tubulin dalam sel usus dan sistem pencernaan kucing. Lebih-lebih lagi kalau dos tak sesuai atau kucing tu ada sistem imun yang lemah. Jadi dia tidak spesifik, dia sekali harung. Itulah masalahnya. Jadi inilah juga yang menyebabkan kucing jadi cirit-birit, muntah, monyok, tak mahu makan, dan ada yang sampai lemah, tak larat nak bangun dan akhirnya mati. Contohnya. Dan memang betul dia berfungsi bunuh cacing, tapi pada masa yang sama dia boleh mengorbankan kesihatan usus dan keseimbangan sistem dalaman kucing. Sedangkan kalau kita guna ubat semula jadi macam daun semalu, batang betik atau biji labu contohnya, yang mana saya sudah ada share caranya dalam video-video saya yang lepas. Semua ini tidak mengganggu sistem usus kucing, malah membantu meningkatkan kesihatan dalaman kerana ianya kaya dengan pelbagai sebatian bioaktif yang memperbaiki sistem pencernaan kucing. Yang seperti saya sebut sebelum tadi lah, dia ada dalam daun semalu ni paling kurang ada 25 jenis ubat. Anda bayangkanlah, dalam satu daun semalu tu ada 25 jenis ubat. Kalau anda pergi buat ubat cacing tu sajalah dia. Jadi anda boleh bayangkan betapa hebatnya ubat semula jadi ini. Dan ketiganya, sahabat semua, kenapa ubat kucing sintetik ini menyebabkan kesan sampingan kepada kucing adalah disebabkan ianya biasanya mengandungi bahan kimia aditif yang juga sintetik. Sudahlah bahan aktif berubat dalam tu sintetik yang ada kesan sampingan dan tidak punya mekanisme seimbang seperti bahan alami. Bahan aditif pun sintetik juga. Jadi semua ini tidak mesra tubuh, tidak mesra usus dan tidak mesra gut microbiome dan tidak mesra organ dalaman kucing. Kalau bagi jarang-jarang sekali mungkin tak nampak sangat, tapi kalau dah jadi rutin, contohnya macam bagi 2 minggu sekali contohnya, maka kesan jangka panjangnya boleh menjejaskan buah pinggang, hati dan fungsi sistem imun kucing itu sendiri. Maksudnya apabila sistem imun tu rendah, dia mudah dapat sakit lah kucing tersebut. Apatah lagi kalau kucing outdoor, yang terdedah kepada outdoor lah, yang di luar rumah ni. Jadi sekarang anda sudah tahu sedikit sebanyak akan sebab kenapa ubat cacing wet ini tidak elok, dan saya tidak sarankan di kala mana ada alternatif semula jadi yang lebih selamat tanpa kesan sampingan. Kalau tak ada pilihan dan terpaksa tu tak apalah juga. Tapi kalau di sekitar rumah anda ada daun rumput yang boleh dijadikan ubat, maka dahulukan merawat kucing secara semula jadi. Dan dalam video-video sebelumnya pun saya ada kongsikan pelbagai cara alternatif untuk merawat kucing kecacingan secara semula jadi ini, yang mana lebih selamat, lebih alami dan lebih serasi dengan fitrah tubuh makhluk ciptaan Allah ini. Daripada daun semalu, asam keping, rumput sambau, batang betik dan lain-lain lagi yang banyak saya telah kongsikan. Banyak dah. Jadi anda ada banyak alternatif sebenarnya bergantung kepada apa benda yang mudah anda nak dapatkan. Sebab tu saya kongsikan pelbagai cara. Dan saya nak cerita lagi sekali, nanti panjang pula video ini. Jadi bolehlah tengok video-video yang lepas atau tanya saya kat ruangan komen YouTube ni. Bagi mereka yang baru tengok, baru tengok video cingkuk ini. Kalau bagi mereka yang dah biasa tengok, dia tahulah ya. Dan saya share ni, dan bukan sahaja cara nak merawat kucing kecacingan, saya telah kongsikan cara nak merawat piometra, kucing kurap, kucing sakit mata,
selesema, penyakit buah pinggang dan lain-lain pun ada. Free sahaja, atau kalau kena beli sesuatu pun ianya murah saja. Kecuali faktur alfa. Faktur alfa tu lain ceritalah, memang harga mahal. Tapi apa pun saya sarankan anda rawat kucing guna cara daur rumput dahulu, dan kalau tak ada sebarang perubahan setelah lama anda rawat tu, barulah saya sarankan anda rawat kucing dengan faktur alfa pula. Apa-apa pun komen dan konsult saya dahulu, free saja.